Nampak tak nampak ni? Nampak tak tu? Menitis air tu, nampak? Assalamualaikum. Pernah dengar tak kereta aircon dia tak sejuk? Tapi kalau jalan baru sejuk. Ini problem. Maknanya kereta tu sistem aircon dia tak betul. Kalau sistem aircon dia betul, cantik, makanya walaupun sedang parking ataupun traffic jam, dia tetap sejuk aircon dia. Contoh macam kereta ni lah. Okey, yang ni kira macam aku nak kata jackpot tu hanya jackpot dalaman dari segi enjin saja. Enjin, aircon, memang kira jackpot. Tapi kejap lagi kita tengok luaran dia tak berapa jackpot. Bukan tak apa, teruk sangat. Tapi yelah, kadang-kadang bukan susah pun. Kita nak beli kereta ni, first thing first adalah engine condition, boleh jalan jauh, aircon sejuk kan, tak ada masalah leaking ke apa ke. Okay, dalaman dia teruk hancur. Sikit-sikit dalaman ni je dashboard ni. Radio out. Okay, steering nampak ni, tak apa ni, kau pergi kat Mr. DIY, kau beli sarung dia tu, senang. Yang lain-lain semua okey. Okay, nampak ni temperature kat luar 31. Okay, kat dalam aku dah set 24 pun cukup. Walaupun 24 aku setting, cukup sejuk. Dan walaupun orang kata tengah traffic jam, siang hari panas, parking tempat bawah matahari, tadi suhu pun mencecah pada 34, outside 35. It's okay. Okay, tak ada masalah. Okay, gearbox is very smooth. Seat dia semua okey lah. Seat dia tak ada koyak. Okay, dia punya roof semua ni cantik. Cuma ni dah tak ada. Okay, geran masih geran pasal lagi. 3 pemilik. Pemanduan memang mantap. Tekan pergi. Okay, kalau korang tengok perasan, untuk Toyota Corolla Altis ni ada 2 version, 1.8 dan 1.6. Secara peribadi, kalau korang tanya pendapat aku, mana lagi bagus, sebenarnya 1.6 lagi bagus. Dah cukup dah dia punya power apa semua. Dan tak payah nak pergi sampai 1.8 tu kan. Kau nak lari ke mana? Satu lagi, korang boleh check. Untuk 1.6 Rotek hanya RM90. 1.8 beza 200cc. Korang pergi check sendirilah berapa Rotek dia. Aku faham kan 200 lebih ke 180 macam tu kan. Tak apa, nanti aku check balik lah. Aku lupa. Okay, nampak ya, aku berceloteh ni. Nampak aircon memang sejuk, geng. Aku letak 24 pun cukup sejuk. Tak payah letak sejuk sangat, nanti sakit otak nanti kan. Mari kita tengok dari luar lah. Ni sampai laju sangat ni. Sampai dia punya al tu dah tertanggal. Corolla LA pun tanggal lah, laju sangat. Dia punya E pun tanggal ni. Corolla Tis. Laju sangat ni. Memang nak kena cat lah, nampak. Satu body, rim kena tukar. Yang penting ni lah, nampak ni. Sistem enjin dia, BBTI, timing chain kan, penjimat petrol dan juga dari segi power lah. Okay, yang ni sistem dia, exhaust punya manifold kat belakang. Nampak, ada dengar tak cut off? Maknanya sistem aircon sejuk, dia ada cut off. Kalau aircon tak okey, memang tak ada cut off. So petrol kuat. Okay, manifold injector depan. Okay, yang ni biasa orang sebut plastik lah, tapi dia bukan plastik sebenarnya. Nampak, compressor tengah on off. Kau tengok dulu, nampak? Nampak tak tu? Nampak tak nampak ni? Nampak tak tu? Menitis air tu, nampak? Aircon sejuk sampai menitis. Sejuk gila, nampak? Berair nampaknya. Biasa kan kadang-kadang korang balut dengan aircon rumah punya hose hitam tu untuk lebih sejuk. Tapi ni tak payah. Tapi kalau korang balut lagi bagus lah. Nampak? Menitis air, nampak? So dari segi luaran memang tak jackpot lah. Memang tak jackpot. Tapi kalau korang betul-betul fikir panjang kan, daripada korang beli kereta yang konon-kononnya cun, lawa, rupanya dia sekadar cat je, tapi masalah dalaman. So kat sini aku kalau nak buat cat boleh, tapi dah jadi lain harga. Sekarang ni aku nak jual dan try nak jual. Kalau tak laku juga, baru akan tak cat lah. So harga dah lain lah. So berapa harganya? Condition macam ni, klik PM tepi lah, klik link di bio ke, what message ke apa ke, wasabi ke. So yang ni jualan adalah jualan yang mengutamakan prestasi enjin aircon, bukan mengutamakan luaran. Ni kalau hantar cat ni, korang boleh check berapa harga cat. Smooth enjin. Smooth. Tak ada krek tak ada kan.